Hari ni aku nak buat tim bola sepak versi WWE. Let's go. First aku nak cari goalkeeper dulu. Tolonglah bagi aku yang solid-solid molidnya. Goalkeeper Batista memang sangat-sangat mantap untuk menjadi seorang goalkeeper. Aku ambil Batista zaman-zaman dia sebelum retire pada tengah solid kan. Okay, Batista keeper. Kita mula dengan LB dulu. Selalu LB dia kena laju sikit kan. Dia kena support Bele ni campuran ke boleh lah. Bele pun Bele lah sebab perempuan kan lari laju kan. Tapi itulah Bele bumper sangat besar. Tapi tak apa, Bele pun okey untuk left back. Kemudian kita pergi ke right back. Right back pun kena laju juga, kena support right wing kita kena. Jalan so bagi aku wrestler yang tua-tua lah kau main right back. Tapi okey lah kan. Yang penting keeper aku dah solid. Tak apalah, yang penting CB kena solid 2 orang. Aku nak yang badan bagak-bagak bagi aku Big Show pun baik kan. Cut angle mantap, defend aku tak apa. Right wing right back, left back perempuan tak apa. Yang penting center back ni ini kalah. Jumpa Van Dijk pun habis. Okay, seorang lagi CB, seorang lagi center defend. The Miz okey lah. At least captain aku dah tahu dah nak letak siapa. Last man kita kasih si cut angle lah. Memang datang di beduk. So midfield 2 orang. Midfield aku nak yang boleh yang kurus-kurus laju sikit macam baik kan. Patut ni defend. Aku risau kalau opponent datang. Takut mat. Mau kena F5 nanti. Okay, ni aku tak midfield aku seorang. Okay, seorang lagi midfield. Yang support perempuan pun tak apalah. Midfield aku dah tak fikir dah. Memang solid aku punya tengah. Tengah aku memang solid. Opponent datang je dia Superman pan. Ref datang, ref kena Superman pan. Ref kena F5 dulu, pam